bahasa Melayu. Saya percaya setiap pelajar ada potensi, walau nampak nakal atau keras kepala. Bagi saya, jadi guru bukan cuma mengajar, tetapi mendidik dengan hati. Nama aku Amira. Orang selalu kata aku budak bermasalah. Tapi kadang orang tak tahu sebab kenapa aku jadi macam ni. Aku cuma nak orang faham, bukan hukum. Saya Cikgu Iman. Dalam dunia perguruan ini, semangat guru muda macam Cikgu Amini ingatkan saya bahawa menjadi pendidik memerlukan banyak pengorbanan. Saya Sofia, kawan baik Amira. Saya percaya semua orang boleh berubah, asalkan ada yang sudi membimbing. Sebab tu, saya sentiasa berusaha membantu dia untuk menyedari nilai dan kebaikan yang ada pada dirinya sendiri. Saya Puan Salma, Ibu Amira. Hidup ni bukan senang, tapi saya bersyukur masih ada guru yang tak jemu peduli pada anak saya. Cikgu. Bangun. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Okey, waalaikumsalam. Semua duduk. Terima kasih, Cikgu. Kenapa ramai tak ada kat kelas ni? Mungkin diorang terlibat dengan sukan kot, Cikgu. Oh, Amira? Tak tahulah, Cikgu. Amira? Kenapa datang lambat hari ni? Bangun lambat, Cikgu. Amira, lain kali jangan ulangi lagi ya. Okey, kelas. Untuk hari ini, kita akan sambung pelajaran kita, karangan yang bertajuk Peranan Guru dalam Kehidupan. Okey, dekat sini, siapa nak jadi cikgu? Saya. Okey. Ada tak nak kongsi pendapat tentang karangan ni? Saya, Cikgu. Pada pendapat saya, tugas guru bukan cuma mengajar ilmu, tapi dalam masa yang sama, guru juga mengajar kita cara untuk menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat dan juga negara. Ya, betul tu Sofia. Tepat sekali. Sebab tu, cikgu selalu kata, tugas guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga mendidik kamu semua supaya menjadi insan yang berguna pada masa akan datang. Mendidik konon. Setahu saya, guru ni asyik nak marah je pelajar. Bukannya nak mendidik sangat. Ish, tak baiklah cakap macam tu, Amira. Amira, cikgu marah bukan bermakna cikgu benci. Tapi cikgu tegas sebab cikgu peduli dan sayang. Kalau cikgu tak peduli, cikgu biar je macam tu. Bagus ni kamu Nurul. Kamu faham apa yang cikgu ajar. Terima kasih, Cikgu. Tulisan kamu pun cantik. Ish, Amira. Cepat telefon tu cepat, nanti cikgu datang. Lantak dia. Bukan dia kisah pun. Okay, Amira, boleh tak cikgu nak tengok hasil karangan kamu? Saya belum mula lagi, Cikgu. Sebab saya tak ada idea. Tak apa, mari sini cikgu bantu. Kadang-kadang idea tu datang bila kita tulis sedikit demi sedikit. Cuba kamu tulis satu ayat dulu. Cikgu ni asyik nak nasihat orang je. Tak penat ke? Penat tu ada. Tapi kalau cikgu berhenti, siapa nak ajar kamu semua? Cikgu marah bukan sebab cikgu benci. Cikgu, apa yang cikgu buat tu memang patut pun. Kadang-kadang kita perlu terima teguran daripada orang lain, barulah kita sedar salah kita. Terima kasih Sofia. Okey, ingat semua, guru bukan sempurna.
Tapi setiap teguran itu datang daripada kasih sayang. Okey semua, untuk kelas hari ini kita akan berhenti kat sini. Jadi, esok kita jumpa lagi dan pastikan karangan tu siap. Okey? Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey semua, sama-sama. Nanti kita jumpa lain kali ya. Okey. Hai Cikgu Iman. Cikgu ni, ada apa tu? Buat apa tu? Ni, tengah isi rekod pelajar. Oh, dah apalah. Saya salah sikit ni. Tadi waktu saya mengajar kelas 3 IQ tadi, ada seorang pelajar perempuan ni macam dia dengan saya. Sindir, jeling-jeling. 3 IK, Amira ke? Oh, Cikgu Iman kenal tu. Kenal sangat. Dia memang macam tu dari dulu. Saya dah masak dengan perangai dia. Tapi kenapa dia macam tu? Boleh cuba tanya kawan baik dia. Siapa kawan dia? Mungkin Sofia, sebab dia orang dah lama berkawan. Tapi kan Cikgu, saya dah give up lah dalam perangai dia ni. Memanglah saya cikgu baru kat sini, tapi tak perlulah buat macam tu. Oh ni, setiap pelajar ada kisahnya. Kadang bukan kita yang mereka lawan, tapi hidup. Jadi, bersabar aja. Itulah etika seorang guru. Assalamualaikum Cikgu Iman. Salam. Ini bukan cikgu saya. Terima kasih, Sofia. Sama. Sofia, Ya. sini kejap. Apa cikgu? Cik tanya sikit boleh? Ya. Awak kawan baik Amira kan? Betul lah tahu. Setahu cikgu, awak tahu latar belakang diri kan? Oh, latar belakang dia. Macam ni cikgu. Amira, dia seorang yang... Amira? Kenapa tak balik lagi ni? Ayah awak tak datang ambil? Ke ayah awak kerja? Kalau ayah awak kerja, cikgu telah hantar kan? Cikgu ni sibuk ah. Semua dia nak tanya. Kalau saya tak jawab tu, maksudnya tak ada lah. Cikgu balik je lah. Amira, cikgu tanya sebab cikgu risaukan Amira. Tengok Amira seorang-seorang kat sini. Cikgu risau? Kenapa cikgu nak risau? Cikgu bukan ayah saya pun. Ya, tahu cikgu ni bukan ayah Amira. Tapi cikgu ni cikgu Amira. Cikgu ada tanggungjawab kat Amira. Kalau apa-apa berlaku, cikgu yang kena tanggungjawab. Ayah awak kerja tak hari ni? Cikgu tak payahlah sibuk hal saya. Ayah saya memang jarang datang ambil saya. Dia sibuk. Saya dah biasa balik sendiri. Jadi, cikgu tak payah nak kesiankan saya. Amira, cikgu tak nak awak seorang-seorang kat sini. Cikgu tak perlu jadi hero saya. Saya tak perlukan sesiapa pun. Amira, walaupun Amira tak perlu siapa-siapa, cikgu tetap kat sini. Sampailah Amira sedar yang cikgu tetap. Assalamualaikum.
Mak, oh mak. Mak, esok Mira kena bayar yuran untuk program. Jadi cikgu kata esok last Mira kena bayar. Mira, mak penat sangat ni. Mak tak ada duit. Kau jangan tambah masalah mak boleh tak? Tapi mak, kalau Mira tak bayar, Mira tak boleh. Mak cakap tak boleh tu tak boleh lah. Kau ingat duit senang nak cari. Aku nak fikir hal ayah kau pun dah cukup serabut. Ish. Kenapa semua orang nak marah aku? Apa salah aku? Aku hanya nak orang faham aku je. Hidup aku memang macam ni ke? Penatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofia. Ni siapa ya? Saya Cikgu Auni. Saya cikgu kepada Amira. Oh, Cikgu Amira. Makcik sihat? Alhamdulillah, sihat. Kau berdua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa yang datang sini? Saya datang sini sebab nak cakap pasal Amira. Oh, pasal Amira. Tak apa, kita borak dekat sana dulu ya. Okey, jom silakan. Cikgu dan Sofia boleh jemput dulu ya. Saya nak pergi buat air kejap. Baik, Makcik. Cepat minum. Terima kasih, Makcik. Tak apa. Susah pun. Kenapa ya dengan Amira? Amira ada buat apa-apa masalah ke dekat sekolah? Puan, sebenarnya saya datang sini sebab saya risau keadaan dia. Setiap tindakan ni, Amira ni semakin biadab dan kurang hormat dekat cikgu-cikgu lain. Jadi saya nak tahu apa punca yang menyebabkan Amira jadi macam ni. Cikgu, saya nak minta maaf banyak atas kelakuan dia. Dia ni sebenarnya anak yang baik je. Cuma sejak saya dan suami kerap bergaduh, dia banyak terkesan. Dan saya akui, saya telah abaikan dia sampai dia memberontak macam tu sekali. Tak apa Puan, saya faham. Saya datang sini bukan nak marah dia, tapi saya nak bantu dan terus didik macam anak saya sendiri. Jadi saya sebagai guru berjanji untuk saya sayang dan jaga macam anak saya sendiri. Terima kasih cikgu. Amira, kenapa tak mula lagi kerja ni? Kenapa cikgu sibuk sangat tentang saya? Cikgu bukan sibuk, cikgu risau. Cikgu nak kamu berjaya, itu je. Berjaya konon. Hidup saya pun cikgu tak faham. Cikgu tak perlu nak pura-pura kesian kat saya. Ya, betul. Cikgu tak tahu apa yang kamu lalui. Tapi cikgu tahu satu je. Walaupun kamu marah, kamu tetap berhak dapat bimbingan dan kasih sayang. Cikgu tak perlu peduli pun hal saya. Amira, cikgu peduli kamu ni sebab kamu ni anak murid cikgu. Cikgu dah janji dah ke ibu kamu untuk jaga kamu. Dan cikgu tak akan lepaskan janji tu. Kalau marah pun tak apa. Tapi duduk sini dengan cikgu ya. Kita buat latihan sama-sama. Bagus Amira. Cikgu adil dengan kamu.
Setakat ni saja untuk malam ni. Aku harap korang fahamlah apa yang aku terangkan. Faham. Okey. Kalau dah faham, kita akan sambung lain kali lah. Alright. Okey. Ya, Mira. Ya? Aku tengok kau dah lain lah sekarang. Selepas kedatangan Cikgu Auni ke sekolah kita, kau dah semakin bersemangat nak belajar. Oh, ya ke? Ya. Semua ni aku belajar daripada Cikgu Auni. Dia banyak tolong aku. Dan aku pun nak berterima kasih dekat korang. Sebab banyak tolong aku supaya aku terus semangat untuk belajar. Terima kasih korang. Aman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Amira. Saya datang sini, saya nak ucapkan tahniah dekat Cikgu. Sebab Cikgu dah dapat tokoh sasiah guru yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Amira. Cikgu hargai sangat. Lagipun kejayaan ni bukan cikgu seorang je, tapi untuk kamu semua juga. Saya pun nak berterima kasih dekat Cikgu sebab Cikgu pun dah banyak tolong saya, bimbing saya daripada saya zero ke hero. Terima kasih Cikgu. Sama Amira. Cikgu doakan semoga Amira berjaya dunia akhirat dan semangat terus belajar. Okey? Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Baik Cikgu, hati-hati. Hati-hati. Dalam setiap langkah pendidikan, ada insan yang menjadi cahaya, menyuluh jalan anak didik dengan kasih, sabar dan teladan yang mulia. Dia, Cikgu Auni, bukan sekadar seorang pendidik, tetapi seorang pembimbing yang mengajar dengan hati, membentuk bukan hanya dengan minda, tetapi juga jiwa dan sasiah pelajarnya. Keikhlasan beliau terpancar dalam setiap tutur kata, kesabaran yang tidak pernah pudar dan senyuman yang sentiasa memberi semangat kepada semua. Di bilik darjah, beliau bukan sekadar mengajar, tetapi mendidik dengan nilai dan budi pekerti. Di luar kelas, beliau menjadi contoh dengan akhlak dan kepribadian yang disegani.